Hai, Assalamualaikum. Hari ni pelik sikit lah sebab aku buat video dari dalam kereta kan. Aku untuk tahun 2025, aku terpaksa berhenti kerja lah. Company aku dah nak tutup lah. So, aku terpaksa lah jalan sendiri. Company aku kerja tu ialah pemain sebuah agenan tender lah. Sebab tu lah sekarang ni aku nak buat juga sebuah agenan tender lah. Walaupun company aku sampai nak tutup lah kan. Untuk 2025 ni, aku nak try buat benda tu on top of benda-benda lain lah. Tapi sebenarnya aku cuba nak commit untuk satu video satu hari tau. Tapi tak sempat nak buat satu video satu hari juga. Aku fikir susah-susah pening-pening aku rakam je lah dari dalam kereta. Jadi hari ni aku dekat Putrajaya, aku nak pergi hantar tender. Company aku ni kecil je. Company aku ni kalau CIDB tu ada G1 sampai 7, company aku tak ada G. Sebab company aku tak ada CIDB. Tapi hari ni aku kat Putrajaya untuk hantar tender. Tapi sebenarnya tender ni bukan kerja aku lah. Sebenarnya ni kerja member aku. Member aku yang panggil aku untuk masuk kan. Apa nama, kalau ikutkan memang aku tak layak pun lah untuk menang. Memang company dia yang akan menang. Tapi aku cakap kat dia, boleh. Kalau kau nak suruh aku masuk, boleh. Aku siap hantar. Kau buat technical, aku buat kewangan. 300. Dia kata okey. Dia memang ada duit lah kan. Job ni pun dekat 1 juta. Disebabkan itu hari ni aku ada dekat Putrajaya. So aku nak pergi hantar tender. Dan selepas tu aku nak pergi ke Shah Alam untuk ambil baju. Aku ada jugalah pengalaman buat baju yang aku buat sebelum-sebelum ni. Untuk agensi-agensi kerajaan. Ni aku punya sendiri tau. Bukan company yang aku kerja tu. Dalam 2-3 kali lah. Pernah juga aku supply dekat bank pun pernah juga sekali. Bila aku dah ada pengalaman macam mana nak buat baju tu. Jadi adalah kawan aku ni grup kecil lah. Grup mancing. So diorang nak order baju, so aku layankan lah kan. Tapi aku rasa ni lah kali terakhir aku buat untuk grup-grup kecil kot. Sebab renyah tu dia sama tau. Renyah nak tukar design lah, nak itu, nak ini. Dengan kilang pun ada silap lagi kan. Itu sama. Tapi bila sampai ke grup kecil ni, order dia 15. 16 selai. So aku rasa macam tak apa lah, bagi orang lain lah kan. Kalau dengan agensi-agensi yang aku buat, memanglah dia punya renyah pun lebih kurang sama je. Tapi sekali order 100, 200. Paling tinggi aku pernah buat sampai 500. Itu je untuk 2025 ni. Aku nak try buat tube ni. Aku cuba documented kan aku punya perjalanan ni lah kan. Biasa orang buat dah berjaya baru orang flashback kan ke belakang. Ni aku masih lagi belum berjaya. So aku try move forward lah kan. Tengoklah rezeki aku macam ni nanti. Selain daripada tu, bukanlah aku buat ni saja. Sebab aku ni level-level kontraktor yang tak konsisten dengan aku punya kerja. Aku tak ada kerja yang aku sentiasa dapat je macam kontrak ke, ataupun contohnya macam aku supply baju, every month aku ada tempat untuk supply baju. Tak ada. Aku macam kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Sebab tu aku cuba untuk support dengan benda-benda lain. Salah satu benda yang aku cuba buat ni ialah ni lah, YouTube. Lagi benda-benda lain nanti aku boleh share sekali lah. Okay, aku pergi settle hantarkan dulu. Okay, dah selesai dah aku hantar. So sekarang ni aku nak pergi ke Shah Alam untuk ambil baju yang tadi tu, 5 belalai. Antara benda-benda lain yang aku buat adalah, salah satunya hari Sabtu hari tu aku pergi berniaga. Aku buat jus frozen. Aku namakan dia jus frozen lah, tapi bunyi dia memang pelik sikit lah. Ada yang suggest kat aku suruh buat, tukar nama dia kepada pure fruit juice ataupun fresh juice. Inilah kalau kau boleh tengok video ni, aku tempel kat sini. Aku ambil air tebu daripada orang. Lepas tu aku botolkan. Lepas tu aku beli mangga dengan tembikai. Lepas tu aku blend, aku botolkan juga. Aku bekukan. Kemudian hari Sabtu aku bawa pergi ke satu kabut sale yang ada dekat PJ. Aku pilih kabut sale ni, nama dia ialah PJ Night Kabut Sale. Aku pilih CBS ni sebab dia punya harga termurah. Harga dia baru RM20 kalau yang ada makanan. Tapi kau kena order pada hari Ahad lah. Mana kau kena book pada hari Ahad. Dia macam ni, event tu hari Sabtu depan. Tapi dia start buka order pada hari Ahad ni. Jadi bila aku order pada hari Ahad ni, aku dapat harga murah, which is RM20 sebab aku makanan dan minuman kan. Kalau aku order hari Isnin sampai hari Jumaat, harga dia akan jadi RM25. Macam tu lah. Kalau korang walk in pun boleh juga. Kalau korang walk in, harga dia RM30. No. Kalau aku lah, pasal aku ada makanan dan minuman kan. So dia jadi RM30. Kemudian sampai last sekali, dah tinggal satu tu aku pun terliur tengok air aku sendiri. So aku minum je lah. Sebab air aku ni memang sedap. Aku berani kata air aku sedap. Kalau aku dekat sini meniaga air jus, sebelah aku pun kedai yang meniaga air jus juga. Tak kisah jus mangga ke apa kan, kita boleh lawan. Air siapa lagi sedap. Aku agak confident lah. Air aku punya cara minum ni macam ni. Dia tak boleh berhenti. Tak ada apa-apa pun. Cuma cara aku buat benda tu. Nantilah aku tunjuk macam mana aku buat. Benda-benda yang aku buat untuk menampung aku punya kerja ni, sampai aku boleh sangkut satu job yang pertama. Bukan yang pertama. Job dah sangkut dah. Job seterusnya. Okay, ni suspend. Aku tukar plan aku. Daripada pergi Shah Alam, aku pergi satu office dekat KL.
Cerita dia macam ni. Aku dapatlah satu kerja sebenarnya. Aku dapat satu kerja dari Speed ataupun Senego. Aku belum pernah cerita lagi pasal Speed atau Senego ni. Nanti aku akan buat satu video. Kalau video tu dah siap, kau tengok dekat sini. Aku nak tag dekat sini. Cerita dia, aku dapat satu kerja daripada Senego ni. Okey je, PO keluar daripada Speed apa semua kan. Barang tu, mahal juga barang tu. So, korang pun tahu lah, aku baru kena scam dengan UiTM kan. So, jadi aku berjaga-jaga sikit. Aku jadi macam takut sikit. Jadi macam trauma. Tapi okey je lah, aku tengok PO keluar daripada Speed dan nanti aku hantarlah barang tu dekat tempat ni kan. Lepas tu settle lah. Tiba-tiba pegawai dia call aku. Pegawai dia cakap, boleh tak nanti nak ambil barang tu? Barang tu sebenarnya barang kamera lah, aksesori. Boleh tak nak ambil barang tu tapi tak nak hantar kat sini. Masa aku ambil dekat kedai nanti, dia nak ikut. Dia nak ikut maknanya dia nak ambil dan dia nak tanya sekali lah spek tu dengan lebih mendalam. Dia nak tanya dekat kedai kan, owner kan, yang lebih expert lah kan. Aku sebenarnya okey je dia ambil, tapi sebab aku tak kenal dia kan, aku jadi menggelabah, trauma kan. Trauma sebab yang aku kena scam UiTM tu dah 6,000 kan, tertanam modal aku. Takkan yang ni pun aku nak kena tipu. So aku fikir macam ni lah, aku fikir memang betul agensi ni yang keluarkan PO dari Speed. Tapi orang yang ambil tu aku tak kenal siapa. Katakanlah memang ni na'udzubillah lah kan, katakanlah orang tu memangnya scammer. So aku bagi barang tu dekat dia. Lepas tu dan katakanlah dia bagi chop lah. Katalah dia bagi chop. Scammer ni padu babe. Setakat chop tu apa benda lah sangat kan. So dia pun chop. Lepas tu aku pun buat claim lah dekat dalam Speed juga. Tapi agensi tu call aku. Contohlah agensi tu call aku kata apa, Encik mana barangnya? Sudah. Barang aku dah bagi dekat orang yang tu kan. Ni chop yang ada ni. Ni bukan chop kita lah. So disebabkan aku punya berhati-hati yang pasal masa yang UiTM tu, aku tak cukup vet lah. Aku tak vet dengan betul-betul. So kali ni tak ada chance. Memang aku datang sini terus. Aku pun check lah orang tu kan. Dah lah nama yang aku ada cuma nama pendek. Nama nickname lah kan. Aku tak ada business card ke apa ke. Tapi nampak macam terasa lah. Tapi just aku punya langkah berjaga-jaga kan. So aku datang, aku check. Kebetulan bos dia lalu dekat bawah tadi, kat lobby. Terus aku tanya, aku pun tak kenal lah bos dia, orang lain lah yang kenal. Ni bos ni yang uruskan ni. Dia kata betul, memang cik tu yang uruskan. Okey, lega sikit perasaan aku ni kan. Okey, kat sini dah settle. Sekarang aku dah boleh pergi bertolak ke Shah Alam untuk ambil baju pula. Penuh kereta aku tengok penuh tak? Nampak tak korang kereta aku? Sempat aku lari kejap, aku lari rumah mak aku kejap, ambil barang affiliate. Lepas tu aku lari pergi Tuplai ni kejap, aku beli botol air pasal minggu depan aku ada event kat Chan Shaolin. So aku nak kena ada botol ni banyak lah. Kalau tidak nanti korang takut tak cukup. Tiba-tiba botol dah habis. Tengah sedap-sedap aku nak bungkus air je lagi kan. Kalau korang nak, korang boleh datang PJ nak kabut sale. Okay, sekarang baru betul-betul aku nak pergi Shah Alam. Baju aku dah siap.